friendly lah hari ni. Zack, friendly lah ini. Apa lawan? Blackers lawan Taman Medan BC. Oh ya, ada. Berapa game dah start? Dah berapa game dah jalan? Game kedua jalan. Oh, main point berapa? Main 21 point. Best of 3, 21 point tak jadi. Oh, BWF punya format ni. Yeah. Wah, aduh. Kita level-level BWF. So, sekarang ada berapa pair? Ada 7 pair semuanya. Ada 7 pair semuanya. So guys, nak tunjuk kat korang tau, senang tau. BTI ni bukan sekadar tournament. Dia boleh guna untuk friendly juga, senang. So tengok Empire tu semua tu pakai phone je. Oh tak nampak. Tu pakai phone je kan. So skor ni secara live tau. Sekarang kita tengok team sini. Kalau korang nak cepat, korang refresh je. So 9-1 tengok dia orang serve. Oh dah mati dah. So Blacker dapat 2 saya rasa. Jom kita tengok. Okey, 2-9. So macam tu lah. Macam mana Zaf guna Zaf? Okey tak? Oi, sangat senang. Paperless, jimat duit. Tak perlu nak print banyak-banyak, tak perlu nak guna pen, nak beli kertas. Tekan-tekan je, semua di ujung jari. So macam mana guys? Friendly tu. Korang admin club bukan sahaja untuk penganjur tau. Paperless buy. Dapat jimat kat situ. So nak kita tunjuk macam mana Empire score sheet tu boleh guna. Tunggu the next video. Bye.